menu istimewa sempena Raya Haji. Simple tapi memang favourite seisi keluarga. Yang penting ada satu bahan rahsia, terus jadi sedap kau-kau. Okey, jom tengok resepi. Mula-mula kita masak daging ni dulu. Keluarkan air daging tu supaya rasa dia nanti lebih kick. And then baru kita masukkan bawang putih, bawang holland dan seleri. Tumis sampai naik bau. Masukkan tomato puri dan air untuk kuah. Tambah carrot, kentang and bay leaf dan juga daging tadi. Masa ni terus perasakan dengan garam dan keno cube pati lembu. Kalau korang nak tahu, keno cube pati daging ni dibuat dengan daging lembu sebenar dan serbaguna untuk semua masakan sup dan kuah. Biarkan dia mendidih perlahan sampailah daging tu dah lembut dan semua bahan-bahan pun dah meresap ke dalam daging. Last sekali tambahkan sikit bancuan tepung jagung untuk pekatkan kuah. So itu saja, dah siaplah kita punya stew daging. Sangat flavorful and comforting. Saya memang selalu guna keno cube pati lembu ni untuk semua masakan daging. Memang jadi lebih sedap. So korang pun wajib cuba tau.